Aku tak sangka guys ya, di Bundesliga top scorer right now, Kevin adalah nombor 1 guys untuk musim ni. Penjaring terbanyak untuk Asia guys ya. Asia AFC player guys. Nampak tu nombor 1. Sama dengan Ritsu Doan dan Suzuki Yuto. Tapi majority player-player Jepun guys ya. Player Jepun dan Korea ni. Shuto Machino. 3 gol. 2 gol daripada Lee Jae-sung. Jongwoo 2 gol. Tapi kita sembang pasal Kevin je lah ya. Kevin guys jadikan 4 gol guys. Wih, hebat betul Kevin ni guys. Terus terang, memang aku cukup bangga lah prestasi Kevin dekat Bundesliga ni. Harap dia akan stay lama lah. And biar dia bersara, biar dia main kat sana. Terus terang ya, aku harap Kevin teruskan pamer prestasi yang bagus dekat Bundesliga ni guys ya. Wih, memang padu lah Kevin ni. Itu sajalah video kita kali ni. Banyak lagi yang aku akan update untuk korang semua ya. Fan-fan Indonesia. Okay, itu saja. Salam.